Saya nak tanya MB Selangor duduk situ tak? So saya nak cabar dia. Awak nak buka 500 ekar, ladang babi beratus ribu kat situ, pergi awak duduk situ. Dia dengan esko-esko sekali duduk situ. Di negara maju, kalau ada satu benda perkara, kita nak buat ladang besar-besaran macam ini, mereka akan tanya penduduk tau, tuan-tuan. Sama ada penduduk setuju ke tidak untuk buat ladang macam ini. So Kerajaan Selangor ni ada tanya penduduk tak? Nak buat ladang ke tidak sebelum dia pacak ladang itu. So sekarang ini dia nak pindah daripada Kuala Langat ni pergi Hulu Selangor. Okeylah, baguslah untuk kita dia pindah, hantar berapa ratus ribu ekor ke sana. Tapi pada orang Hulu Selangor, orang Hulu Selangor setuju ke? Nak pindah berapa ratus ribu ekor ni daripada Kuala Langat pergi ke Bukit Tagah. So patut dia kena tanya orang Hulu Selangor, betul tak tuan-tuan? Dia kena buat libat urus. Tanya orang situ, awak setuju ke 500 ekar untuk letak ladang babi di situ? Kalau 500 ekar, saya estimate kalau itu estimatenya, 1 ekar ada 42,000 kaki persegi. Katakan 1 ekor babi pakai 40 kaki persegi. Katakanlah So maksudnya berapa? 1,000 ekor 1 ekar. Kalau dah 500 ekar berapa? Betul lah 250,000 ke setengah juta babi. Nak kita transfer di situ. Rakyat Hulu Selangor ada setengah juta ke? Saya tak tahu. Cuba tanya. Kalau rakyat Hulu Selangor, Bukit Tagah, dalam live ni siapa daripada Bukit Tagah? Berapa rakyat Bukit Tagah tu? Ada setengah juta? Ada 250,000? Mungkin 25,000. Betul? Kalau transfer 250,000 ekor dekat situ, satu orang manusia ada 10 ekor? So macam mana kalau saya duduk di situ? Saya tak setuju, tuan-tuan. Kerajaan Negeri Selangor bukan saja kena tanya agensi-agensi yang kerajaan ni, expert so-called pakar-pakar dia ni, kena tanya rakyat, awak setuju tak? Sebab dalam economics, dia ada such thing, siapa orang ekonomi tahu, nama dia externality. Saya dulu belajar ekonomi. Externality ni maksudnya kesan sampingan. Orang tu buat untung berpuluh-puluh juta, tapi yang kena bau ni siapa? Kita. So kita setuju ke tidak? Dia dah kaya-kaya. Kita pula kena bau bertahun-tahun, tuan-tuan. Ini menjadi masalah. Lepas itu saya Google juga tadi. Sebab susulan daripada sahabat saya Sufi dengan YB tanya tadi, siapa yang nak makan ni? Apa nak makan sebenarnya? Adakah kita makan? Ni siapa yang makan? Rakyat kita sendiri ke orang lain? So daripada internet tadi cakap, dia kata ini mostly export.